Subsidi RON95 bakal disasar semula. 4 juta warga asing telan 4 bilion ringgit subsidi setiap tahun. Rakyat masih selamat, tapi sampai bila? Perdana Menteri Anwar Ibrahim sahkan, saya tak setuju harga RON95 dinaikkan untuk rakyat, jelasnya. Cadangan naik harga pernah dibawa ke Kabinet, tapi beliau tolak. Tumpuan sekarang, penyarasan subsidi, bukan semua orang akan terus dapat harga murah. Mungkin selepas ini, nak beli RON95 kena tunjuk kad pengenalan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah dedahkan 40% subsidi RON95 dinikmati oleh warga asing dan golongan kaya. Adakah yang ada Rolls Royce pun nak subsidi? Ujarnya. Kerajaan rugi sampai 8 bilion ringgit setiap tahun, duit yang sepatutnya pergi ke pendidikan, kesihatan dan pengangkutan. Subsidi gas dan LNG juga akan disemak. E-invoice penting, tetapi Anwar akui perlu ditambah baik. Kita akan kaji supaya syarikat kecil tak terbeban, tapi hasil negara kekal terjamin. Beliau juga tegur partinya sendiri. Subsidi elektrik dah bantu 85% rakyat, tapi cara kita sampaikan lemah. Subsidi bukan untuk semua, hanya untuk yang perlu. Akan terus dibantu dan mekanisme baru sedang disiapkan.